saya pernah buat pemeriksaan kanser payudara dekat KK sebab saya tengok dekat TikTok dan IG banyaklah orang share pasal kanser payudara ni boleh kena dekat orang muda macam kita, macam umur dalam bawah 30-an tu dah boleh biasa kena dah kan. So saya check boleh pergi dekat KK, free je, tak payah bayar pun. Bila kita check tu rasa lega lah sebab tak ada sakit tu kan. Lepas tu check tu pun tak sakit, tak ada susah pun prosedur dia, senang je. Lepas tu bila tahu result yang kita tak ada kanser payudara tu kita macam lega. Pesanan saya siapa-siapa yang belum check boleh pergi KK. Sebab kalau kita ada sakit tu sekurangnya kalau kita tahu awal kita boleh cegah awal daripada benda tu merebak. Kanser kan senang merebak, tapi bila kalau tak ada, lega lah, kita boleh tak overthink.